Tuan-tuan, selepas lama duduk di mahsyar, lama berdiri di mahsyar, letih berdiri di mahsyar, sehingga orang bukan Islam minta, wahai Allah, kalau nak sumbat kami dalam neraka pun kami mau, kami redha. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Disebabkan terlalu lama. Selepas lama itulah kita pergi ke haud, ke telaga Rasulullah, kita berehat. Sepanjang berada di mahsyar, tiada siapa yang bersuara, kesemuanya ketakutan. Tiada seorang makhluk yang melemparkan senyuman kepada makhluk lain. Suasananya sunyi sepi. Macam ni, sunyi, dia sunyi je suasana dia. Jadi bila pergi telaga tu, Nabi kata, aku pun menunggu kalian di haud. Ana faratukum alal haud, ana faratukum alal haud. Aku akan tunggu kalian di haud. Mimbari fil haud. Nabi kata, mimbar aku ada di haud. Mimbar aku ada di telaga itu. Mimbar mana? Mimbar yang dulu Nabi berkhutbah ketika hidup. Kita akan melihat mimbar itu nanti. Nabi tunggu di haud, di telaga itu. Wa ana faratukum alal haud. Yang paling awal sampai di telaga, Nabi telah pun tunggu. Waktu itu Nabi dah tunggu. Nabi pun cedok air. Nabi pun cedok air itu. Yang mana air itu ketika mana dia masuk ke dalam kerongkongan kita, seperti mana malam ni tuan-tuan teguk air ni, tuan-tuan rasa air itu turun memenuhi perut. Begitulah di mahsyar, di telaga Rasulullah, di telaga Nabi, bila tuan-tuan minum dengan cawan mewah itu, tuan-tuan akan rasa air itu di mulut tuan-tuan. Rasa, terima kasih Rasulullah, terima kasih Rasulullah. Sonok tak tengok Nabi waktu tu? Hilang ayat. Tengok Nabi, hilang ayat. Speechless. Hilang perkataan. Kumpulan yang mulia, Nabi tetamukan dia. Rasulullah yang cedok. Nabi yang cedok, Nabi bubuh. Boleh bagi kat tangan dia. Rasulullah bagi sendiri. Kumpulan yang mulia, Nabi yang cedok, Nabi letak dalam cawan, Nabi bagi. Dah sila. Kita pun tengok Rasulullah. Rasulullah kan ni, ana Rasulullah, ana Rasulullah. Tiba-tiba tuan-tuan, ni yang tiba-tiba ni hadis sahih. Waktu tengah ramai datang tu, dah habis timbang ni, tengah ramai datang, ada satu grup ni 5-60 orang, malaikat rentak dia, tarik pergi ke belakang. Tuan-tuan, agak-agak Nabi nampak tak? Nabi nampak. Tuan-tuan, agak-agak apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kata kepada malaikat yang merentap tarik umat dia di depan matanya, umat yang baru nak mendekati dia, nak minum air. Nabi kata, halumma, halumma ashabi. Itu umat aku, bawa mai sini. Itu umat aku. Rasulullah memang sayang umat, yang tu tak payah cerita. Nabi kata, umat aku bawa ke sini, umat aku bawa ke sini, jangan tarik mereka. Lalu malaikat pun kata, ya Muhammad, wahai pesuruh Allah, innahum qad baddalu ba'dak. Sesungguhnya mereka membuat banyak kemungkaran dan penipuan selepas daripada kamu. Innahum qad baddalu ba'dak. Ya Muhammad, kami diperintahkan oleh Allah untuk mengusir mereka seperti mana diusir binatang. Malu kita dengan Nabi. Waktu tu dah nampak Rasulullah. Waktu tu dah nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyayang Rasulullah. Nabi panggil kita. Nabi kata, halumma. Halumma ni mai sini. Umat aku tu jangan halau, umat aku tu jangan halau. Malaikat kata, wahai Muhammad, Allah arahkan kami halau.
sebab mereka melakukan banyak kemungkaran selepas kematian kamu. Kata Al-Imam Nawawi, mereka adalah mereka-mereka yang dihalau tadi adalah mereka-mereka yang Islam, tetapi tidak sempat bertaubat daripada banyak dosa-dosa besar yang dilakukan. Mereka-mereka yang dihalau tadi adalah di kalangan pemerintah Islam tetapi zalim. Ni hati-hati. Ada kuasa zalim, ada kuasa guna untuk sekat Islam. Hati-hati. Hari ini kita berkuasa, satu hari nanti tiada kuasa. Yang termasuk dalam kumpulan ini yang dihuraikan oleh para ulama, bila malaikat kata wahai Muhammad mereka buat begini-begini, Nabi pun sebut suhqan, suhqan. Allahu Akbar. Kesian lah. Nabi kata pergilah, ambil lah mereka, ambil. Tak apa, kalau macam tu ambil lah. Kalau begitu halaulah mereka, kalau begitu halaulah mereka. Pergi. Pergi tuan-tuan. Habis kumpulan ni. Malu depan Nabi SAW. Sahabat tanya, ya Rasulullah, telaga ni kamu seorang ke semua Nabi ada? Nabi kata semua Nabi ada. Telaga ini semua Rasul ada. Dan tiap-tiap Rasul ada umat yang datang minum di telaga masing-masing. Dan telaga yang paling besar, paling mewah, telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling ramai datang minum telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat tanya, ya Rasulullah, manusia bilion-bilion, macam mana kamu nak bezakan di antara umat kamu dan bukan umat kamu? Betul tuan-tuan? Macam mana nak beza? Dengar ni tuan-tuan. Sahabat bijak, mereka boleh bayangkan satu hari nanti umat Nabi Muhammad banyak, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Ya Rasulullah, manusia itu banyak, bercampur-campur, umat Nabi ni, umat Nabi ni. Macam mana kamu nak kenal umat kamu? Tuan-tuan dengar ni. Hanya umat Nabi Muhammad, hanya umat Nabi Muhammad yang datang di mahsyar. Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Hanya umat aku datang di hari kiamat, anggota wudu mereka bercahaya. Tuan-tuan tengok anggota wudu, muka, tangan, kepala, kaki, telinga, termasuk yang sunat lah. Kesemua anggota wudu ini akan mengeluarkan cahaya di mahsyar, sehingga apabila Nabi melihat, Nabi panggil, tangan, mai umat aku, mari ke sini umat aku, mari ke sini kamu umat aku. Dan kita sendiri akan melihat cahaya itu di tangan ni. Kita akan tengok tangan. Kita sendiri akan melihat cahaya itu di tubuh badan kita. Kaki kita, tangan kita ada cahaya, muka kita, kepala kita akan ada cahaya. Kesan apa? Kesan wudu. Maka umat Nabi Muhammad yang tak solat tidak ada cahaya dan tidak dikenali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.